Angka giliran 017 sesi 1. Sila masuk sekarang. Okey, baik. Boleh ceritakan sikit detail diri kamu secara ringkas. Pertama sekali, nama saya Markimi bin Muhammad Zamri. Saya berusia 25 tahun dan saya lepasan degree di Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan saya berminat untuk bekerja dengan Encik dan Encik. Okey, baik. Apa yang kamu faham tentang perniagaan ni yang membuatkan kamu tertarik nak menyertai? Pertama sekali, saya agak berminat di syarikat Encik dan Encik kerana kawan saya telah mencadangkan satu syarikat ni yang sangat terkenal dan dia punya keusahawanan dia sangat terbaik lah antara semua syarikat. Saya ada soalan untuk awak. Jika awak diberikan RM1 juta dengan syarat awak perlu habiskan RM1 juta itu dalam masa 24 jam dan awak tidak boleh membeli aset fizikal. Soalan saya, ke mana wang itu pergi? Saya akan Baik. Kita terus ke soalan seterusnya. Andai kamu diberikan projek yang mustahil untuk disiapkan dalam masa seminggu, apa tindakan pertama kamu? Oi, buat apa tu? Tak cik. Saya tak bawa. Awak nak guna AI Kita apa? Saya bagi soalan satu untuk awak. Jika pembekal utama awak melanggar undang-undang seperti menggunakan buruh di bawah umur ataupun melanggar undang-undang dan alam sekitar, tapi pembekal utama itu sahaja yang boleh mengekalkan produk awak menjadi murah, apakah tindakan anda? Cik, boleh ulang soalan tadi? Soalan tadi panjang sangat. Saya tak ada nak buat research ke ChatGPT. Boleh? ChatGPT? Kenapa awak nak guna ChatGPT? Patutnya benda ni awak tahu masa awak kat universiti lagi. Kos awak patutnya awak belajar tu dah lama dah awak tahu. Benda basic saya tanya ni. Macam mana kami nak percayakan awak kalau awak sertai syarikat ini? Soalan random macam ni pun awak pakai ChatGPT. Macam mana awak nak buat keputusan mendadak nanti? Pemikiran kritis awak tak boleh guna. Macam mana? Maaf cik, saya guna AI sebab saya memang dah selalu guna dah AI di sepanjang universiti pengajian saya. Minta maaf cik. Macam ni lah Encik Marwan. Kami tak boleh ambil Encik untuk bekerja di syarikat kami sebab Encik tak cukup kriteria yang kami mahukan. Jadi anda gagal dalam ujian kali ini. Anda nampak pintu tu? Awak pergi pintu tu, awak buka, awak keluar. Okay, next! Kena reject lagi. Kenapa? Takkanlah aku guna AI je salah. Entahlah. Kalaulah aku tak guna AI. Assalamualaikum semua pelajar. Saya Naga. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar topik 1, falsafah dan isu semasa. Setakat ini saja kita punya pembelajaran pada minggu ini. Jadi siapa ada persoalan, nak tanyakan soalan tentang tugasan kita, boleh datang ke hadapan. Saya doktor. Saya ada soalan nak tanya pasal tugasan.
kita guna AI masa nak buat assignment nanti. Baik, terima kasih atas soalan. Sebenarnya di dalam tugasan kita, saya tidak benarkan mana-mana pelajar untuk menggunakan AI di dalam kita punya tugasan. Jadi semua pelajar sila ambil perhatian ya. Kalau terdapat mana-mana pelajar yang menggunakan AI di dalam tugasan, saya akan bagi 0%. Boleh faham ya? Terima kasih betul. Tengok tu, Marwan dah start bagi dia. Mari kita pergi awal sampai. Oi, Marwan. Uish. Min. Dah. Baru nak start. Cik GPT ke tu? Ish, macam biasa lah tu aku guna. Takkan kau tak tahu. Betul? Tengok aku buat kerja. Aku campak semua dalam ni. Dah semua. Punya perkataan itu macam orang pandai. Orang boleh guna. Betul? Sekarang zaman AI bos. Boleh guna semua. Benda yang susah jadi senang. Faham? Itulah, aku pun guna Cik GPT juga. Ya. Senang je. Dia kata dah sumpah senang. Amin, guna? Aku tak guna pun. Sebab biasa aku tahu benda ni. Tak tahu. Tak apa. Nanti aku ajar. Okey. Kau datang bilik aku. Boleh? Boleh. Senang Tak ada nak kena cari artikel apa semua tu. Ya, senang. Senang je. Terus cuba tengok tim tu. Ulat buku, masing-masing ulat buku. Tapi tak siap-siap pun assignment dia orang. Betul. Tengoklah. Mereka guna buku, Mat. Buku tebal ni. Kita guna apa? Laptop, ChatGPT. AI. Betul. Senang je. Nanti mesti prof ingat kita pandai kan? Ya, memang. Yang tu buat dengar. Oh, sekejap. Tolong cari aku pasal benda ni. Kita buat kerja ni. Nak bagi siap juga ni. Bagi siap hari ni juga kan? Kita bagi siap. Malam ni kita nak enjoy. Betul? Enjoy malam ni. Nak charge aku Marwan. Okay, boleh. Aku nak siap kerja awal ni boleh lepak awal. Betul. Okay, lepas kita siap ni, kita pergi tengok movie. Nak? Oh, Boleh. betul-betul Dia juga. menarik lah. Baik. Malam ni pukul apa? Tengok dalam pukul 10 ke. Ni pun aku dah siap dah ni. Boleh lah kita healing-healing sekejap kan? ICE tu semua malam ni sikit lah. Aduh, penat benda ni. Aduh, Banyak siap. Alhamdulillah. Kerja dah siap, bos. Allah. Mudah je pakai AI ni. Kau rasa mudah pakai AI? Mudah. Dah. Senang sangat lah. Ya, benda senang. Tak Kalau payah korang susah. macam tak tahu pasal AI, kau tanya aku. Boleh. Aku ada kawan yang boleh faham gila pasal AI ni. Dia ajar aku. Okay, jom lah malam ni. Jom. Berjadi lah. Jadi, Kereta apa? Naik kereta ke naik motor? Kereta aku lah. Ha? Naik kereta aku. Kereta aku pergi. Baik. Baik, Romi. Jom. Jom. Go. Okay. Jomlah kita tengok budak pandai bekerja. Mari. Jom. Banyak sangat. Bosan ni. Dia letak kat sini ke apa? Tinggal dulu lah. Assalamualaikum budak-budak pandai. Salam. Hai, sekarang dah cari kerja. Kita orang belum siap lagi. Kami ada lah nak tengok buku ni, nak tengok sikit apa semua. Nampaklah korang. Sekarang zaman AI. Kita kena guna AI. Mana orang pakai buku ni sekarang? Ya. Tak guna buku ni. Tapi sekurang-kurangnya kalau doktor tanya kami tahulah sumber daripada mana. Macam aku ni faham ni. Serius. Sekarang zaman AI lah. Kau pakai AI je senang. Jadi. Min. Dah, tengok macam dorang. Diorang tergerak. Lagi yang mana ke malam ni lepak lah, letak wayang ke apa ke. Ya, dia orang kerja. Ya tu, buang masa. Ya, gerak pergi. Tengok baik ke movie. Weh, Syami ni, set dia laju je buat kerja. Set kita yang tadi tak siap-siap lagi. Frust dah aku ni. Otak aku letih ni. Betul juga tu kan, Di. Kalau lah kita guna AI, mesti cepat.
Aku nak cari maklumat ni pun makan masa. Aish. Ni, Adil, tak apa. Kita penat dulu tak apa. Sekurang-kurangnya, bila doktor tanya, kita tahu rujukan kita kat mana. Sekejap, cuba aku cari balik. Ni, nampak? Inilah punca yang jadinya apa semua. Bayangkan, kalau kita guna AI, kita tahu jawapan je. Faktor tak tahu. Weh, kita rehat dulu lah. Malam ni kita sambung pula. Betul ni. Boleh juga tadi. Jom lah. Jom. Okey, baik. Boleh ceritakan detail kamu secara ringkas? Terima kasih. Baik, nama penuh saya ialah Muhammad Syami Suhairi bin Syahrin. Umur saya 25 tahun. Dan saya berasal daripada Perak. Saya merupakan lepasan degree di Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey, baik. Apa yang kamu tahu tentang syarikat ini? Dan kenapa kamu nak kerja kat sini? Seperti yang kita tahu, syarikat Encik ni merupakan syarikat yang terkenal. Jadi, saya yakin saya dapat memberikan khidmat saya sehabis baik pada syarikat Encik. Alhamdulillah, Encik Syami, awak memenuhi kriteria syarikat kami mahu. Jadi, tahniah kepada awak. Tak silap saya, calon sebelum ni Universiti Sultan Zainal Abidin juga, dia pengguna Gemini dan ChatGPT lah. Jadi bagi kami tak minat hire orang macam tu. Jadi ini satu kepujian lah untuk awak, dan esok awak boleh mula kerja.